Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi Isnin yang tenang, saya melangkah meninggalkan isteri dan anak-anak tercinta untuk memulakan satu perjalanan rohani yang penuh makna. Langkah ini bukan sekadar perjalanan, tapi satu panggilan untuk menuju ke tanah haram yang suci, tempat di mana hati bertemu dengan ketenangan ilahi. Hai. Tiada iringan keluarga ke lapangan terbang kali ini. Masing-masing punyai tanggungjawab dan amanah yang perlu disempurnakan. Anak-anak ke sekolah menyiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan. Walau jasad kami berpisah buat seketika, hati tetap berdoa hingga bertemu semula. Menjejakkan kaki ke tanah suci, inilah dia perjalanan rohani untuk mencari redha ilahi. Hari ni kita bersama tim Umrah grup pertama 2025 yang baru. Okey, lambai sikit. Okey. Dah boleh beratur dah sebenarnya. Boleh beratur dah. Lambai sikit. Untuk video kali ini, saya ingin kongsikan pengalaman perjalanan umrah saya menuju destinasi pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah, sebuah kota yang penuh barakah dan ketenangan. Mari bersama saya ikuti perjalanan ini dari awal hingga ke penghujungnya. Semoga setiap detik yang dikongsi memberi manfaat, ketenangan dan inspirasi buat kita semua. Bagi yang belum subscribe, saya jemput untuk tekan butang subscribe, like video ini dan tinggalkan komen di bawah. Jom sekarang ni kita nak naik train. Perjalanan kali ini menaiki pesawat Saudi Airlines menuju ke Madinah. Jom kita tengok seat dia. 333. ABC kita sini. Perjalanan ini akan mengambil masa lebih kurang 9 jam sebelum kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Semoga perjalanan ini lancar dan diberkati. Alhamdulillah, kita dah landing dekat airport Madinah. Perjalanan tadi ambil dalam masa 9 jam lah dalam kapal terbang tu. Dah pukul 5.30 kita gerak dari KLIA sampai sini pukul 9 lebih lah. 9 lebih waktu Madinah. So sekarang ni kita nak tunggu ambil beg pula. Welcome to Madinah. Ahlan wa sahlan. Kami melangkah keluar dari lapangan terbang membawa beg dan harapan. Udara malam Madinah menyambut kami dengan hembusan yang sejuk dan menenangkan. Seolah-olah Madinah sedang berbisik, "Selamat datang, wahai tetamu Allah." Tafadhal. Assalamualaikum.
Alhamdulillah dah selesai sampai. Kita sekarang ni berada di dalam bas. Dalam bas ni grup kita saja yang ada. Sekarang kita nak menuju ke hotel. Yang basah. Ini basah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jom. Assalamualaikum. Kita sudah berada di Masjid Nabawi. Sekarang ni waktu pukul 11 malam. Kita dah sampai Madinah Airport dalam pukul 9 lebih. Sekarang ni kita baru nak jamak takhir. Lepas jamak nanti baru kita akan pergi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana. Jom sekarang kita nak masuk. Sekarang ini saya sedang menuju ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kunjungan kali kedua saya. Namun, perasaan yang hadir seolah-olah seperti kali pertama. Degupan yang sama, getaran yang sama, penuh dengan rasa rindu dan syukur. Ramai jemaah berziarah dengan satu tujuan yang sama, untuk menyampaikan salam, rindu dan doa kepada kekasih Allah. Walau sesak dan penuh, suasananya tetap terasa damai. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sekarang jam dah menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Dekat Malaysia lebih kurang pukul 8 pagi. Kita nak masuk ke Raudah. So, InsyaAllah slot booking ke Raudah pukul 4 pagi. Kita kena booking melalui Nusuk. Semua orang tengah beratur lagi. Kalau dekat-dekat pukul 4 kan kita masuk. Kita cubalah dapat, kalau boleh dapat subuh kat dalam tu, InsyaAllah. Mana baru tidur jam pukul 12.30, 3.30 bangun. Macam itulah kat sini.
Alhamdulillah kini berada di dalam Raudah. Walau berada di bahagian belakang, namun ianya termasuk dalam kawasan Raudah yang diiktiraf. Di hadapan sana, makam dan mimbar Rasulullah SAW. Namun di sini pun rahmatnya melimpah tanpa batas. Setiap doa yang terbit dari hati semoga terangkat tinggi. Setiap sujud yang menyentuh bumi mendekatkan diri kepada Ilahi. Inilah taman syurga di mana dijanjikan pahala. Jiwa berserah sepenuhnya kepada Yang Maha Esa. Alhamdulillah selesai kita dapat solat subuh di Raudah. Kita dapatkan akan sekali. Kali kita dah menuju ke hotel. Kita nak pergi breakfast. Belum tu dah sempat. Tengok payung terbuka. Sekarang saya berada di perkuburan Baqi', salah satu tempat yang paling bersejarah di Madinah. Di sinilah dikebumikan ramai sahabat Nabi, ahli keluarga Rasulullah dan tokoh-tokoh awal Islam. Baqi' ini biasanya dibuka untuk lawatan selepas subuh dan selepas asar. Untuk makluman, hanya jemaah lelaki dibenarkan masuk ke kawasan dalam. Setiap langkah di sini mengingatkan kita bahawa dunia hanyalah sementara dan akhiratlah destinasi kita yang kekal abadi. Macam ni keadaan masjid bagi waktu siang. Dah cerah dah. Jadi semalam kita sampai waktu malam. Ini dah siang dah. Ni payung dah terbuka. Tak sempat nak ambil video tengok payung terbuka macam mana. Sekarang ni nak menuju balik hotel. Kita nak breakfast. Lepas breakfast insyaAllah nak pergi ke Masjid Quba. Program hari ini dimulakan dengan ziarah ke beberapa lokasi bersejarah di sekitar Madinah. Perjalanan kita bermula di Bukit Uhud, menyusuri kawasan Bukit Memanah dan perkuburan para syuhada Uhud. Selepas itu, kita akan singgah di Masjid Quba, masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Dan akhirnya menuju ke kawasan komersial untuk membeli belah, iaitu ladang kurma yang terkenal. Sekarang berada di kawasan Bukit Uhud kat sana. Yang belakang ni Bukit Memanah. Awak pun dengar barulah kita dah habis solat jenazah barulah. Setelah selesai di Bukit Uhud, kami menuju ke Masjid Quba. Sebelum tiba di Masjid Quba, kita akan nampak sebuah masjid yang terletak di sebelah kanan jalan, iaitu Masjid Jumu'ah. Masjid ini menyimpan sejarah agung kerana di sinilah Rasulullah SAW menunaikan solat Jumaat pertama selepas hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang kita sudah sampai di Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW selepas hijrah dari Makkah ke Madinah. Masjid Quba. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat akan mendapat ganjaran pahala seperti pahala umrah. Masjid Quba merupakan tapak sejarah yang penuh keberkatan, tempat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa.
Di bawah langit Madinah, Masjid Quba berdiri megah, menjadi saksi cinta umat kepada Rasulullah dan tanda pengabdian kepada Allah yang Maha Pemurah. Sekarang kami sudah tiba di Ladang Kurma, salah satu tempat komersial yang terkenal di Madinah. Walaupun nama tempat ini Ladang Kurma, di sini bukan hanya menjual kurma, tetapi juga pelbagai barangan lain seperti coklat, jubah dan cenderahati untuk dibawa pulang kepada keluarga tercinta. Sekarang pula kami menuju ke satu lagi tempat komersial untuk membeli belah, berhampiran dengan Masjid Nabawi. Tempat ini dikenali sebagai Pasar Satu Rial. Di sini anda boleh dapatkan pelbagai barangan dengan harga yang sangat berpatutan. Memang sesuai untuk mereka yang ingin membawa pulang hadiah buat keluarga dan sahabat. Saya berpeluang naik ke rooftop Masjid Nabawi untuk melihat suasana di atas pada waktu malam. Pandangan di sini sungguh menakjubkan dengan langit Madinah terbentang luas, angin sepoi-sepoi menyapa dan kelihatan kanak-kanak bermain sementara menunggu waktu isyak. Hari ini merupakan hari Rabu dan inilah subuh terakhir kita di Masjid Nabawi sebelum kita nak berangkat ke Madinah untuk buat umrah. So planningnya lepas breakfast akan pergi ziarah wada dan lepas itu baru siap-siap berihram untuk pergi ke Mekah. Alhamdulillah, pagi ini berpeluang menyaksikan payung besar di Masjid Nabawi terbuka. Saat indah ini berlaku sekitar jam 6.20 pagi ketika cahaya mentari mula menyinari bumi Madinah. Saksikan momen ini sehingga habis. Sekarang ni kita nak solat sunat ihram di dalam Masjid Nabawi. Tadi ni kita dah selesai solat sunat ihram. Dah bersedia lah untuk berumrah kejap lagi. So pagi tadi di hotel kita dah mandi sunat ihram. Sekarang ni solat sunat ihram. Kejap lagi kita dah naik train. Kita akan niat umrah, niat ihram, niat umrah dekat atas train pula. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan umrah hari ini. So tengah bersiap-siap, semua dah ready. Semua dah ready untuk memulakan umrah. Kita dah nak pergi naik train dulu. Alright, jom. Dah, jom. Destinasi terakhir kami ialah Haramain Station, iaitu stesen kereta api berkelajuan tinggi yang akan membawa kami menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Di sinilah perjalanan rohani Madinah berakhir dan lembaran baru akan bermula di Tanah Suci Makkah. Terima kasih kerana bersama kami hingga ke penghujung video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar anda tidak terlepas episod seterusnya Umrah di Makkah. Assalamualaikum. Semoga rahmat Allah sentiasa bersama kita.